Baru nak mula bisnes tapi risau pelanggan tak percaya. Ini cara nak buat mereka yakin. Ini memang cabaran biasa. Pelanggan nampak jenama baru, terus rasa was-was. Inilah yang bermain dalam fikiran mereka. Dan keraguan inilah yang jadi penghalang jualan. Tapi jangan bimbang, ada caranya. Jom kita tengok step by step macam mana nak atasi masalah ni. Okey, bahagian pertama, kena jadi manusia, bukan sekadar logo. Ini kuncinya. Jadi, tunjukkan siapa diri anda, biar pelanggan kenal orang di sebalik bisnes tu. Strategi ni kita panggil personal branding. Anda bina reputasi diri, bukan produk semata-mata. Nampak kan? Bila fokus pada individu, trust dan connection jadi jauh lebih kuat. Gunakan konten untuk tunjuk kepakaran anda dan dari situlah anda mula bina hubungan. Bahagian kedua, pastikan kedai online anda nampak pro. Benda-benda kecil pun penting tau. Benda macam typo atau gambar pecah ni nampak remeh, tapi boleh terus kill kepercayaan pelanggan. Bila bab bayaran, pelanggan memang fikir 2-3 kali, lagi-lagi bila website tu baru. Jadi, tunjukkan lencana security. Guna payment gateway yang orang dah kenal dan percaya. Fakta menarik, 92% pelanggan rasa puas hati bila dapat guna live chat. Ini game changer tau. Bila anda jawab cepat dan mesra, ia tunjuk bisnes anda ni hidup dan boleh dipercayai. Polisi pemulangan yang jelas akan buang rasa ragu-ragu pembeli. Ia tunjukkan anda yakin dengan produk. Okey, bahagian ketiga, macam mana nak buktikan bisnes anda ni betul-betul legit? Dalam marketing, ada 7 rukun utama untuk tingkatkan trust. Jom kita tengok. Tapi kan, macam mana nak ada testimoni kalau jualan pun tak ada? Macam isu ayam dengan telur kan? Senang je. Mula-mula, bagi produk percuma. Lepas tu, minta review yang jujur dari mereka. Guna gambar profesional. Tunjukkan juga social proof macam jumlah likes dan shares yang tinggi. Dan yang paling penting, produk anda sendiri. Inilah bukti yang paling kukuh sekali. Bagi semua info, saiz, bahan, waranti, biar pelanggan tahu AZ apa yang mereka beli. Membina trust memang ambil masa. Jadi, dari semua cara ni, yang mana satu anda nak cuba dulu?